Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini saya bawakan secara langsung kolaborasi antara kami, iaitu saya Muhammad Afiq Muhammad bin Ahmad Rizwan dari pelajar IPG Kampus Sultan Mizan, kursus matematik. Okey, jadi rakan kolaborasi saya ini dari Universiti Malaya. Jadi diminta kenalkan diri dah terlebih dahulu. Silakan. Baiklah, terima kasih atas jemputan kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Auni Takifah binti Ahmad Rizwan. Sekarang merupakan seorang pelajar di UM, mengambil jurusan perakaunan dan sekarang di tahun 3 lah. Kita tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan projek yang saya nak berkongsi ni, iaitu website yang saya hasilkan dalam Canva yang bertajuk matematik tahun 3 lah. Tajuk yang keberapa saya lupa, 7 lah kot, iaitu tajuk bentuk. Jadi inilah muka hadapan website saya, iaitu eksplorasi matematik, iaitu bentuk tahun ketiga. Jadi mari kita tengok sedikit sebanyak berkenaan dengan muka hadapan saya. Okey, jadi inilah welcome. Okey, ini biodata saya. Tak kenal ke tak cinta, jadi kalau nak kenal bolehlah membuka biodata saya. Dan ini pengenalan dan ini JSKP yang saya cakap tadi berkaitan dengan tajuk yang ada dalam matematik tahun 3. Dan inilah bentuk 3D, iaitu ini yang paling famous, paling terkenal dalam peperiksaan tahun 3 biasanya. Dan ini bentuk 2D, prisma bukan prisma, poligon sekata, dan akhir sekali paksi simetri. Ini 5 tajuk ini yang akan menjadi bualan sepanjang peperiksaan pada tahun 3 tu. Jadi inilah berkaitan dengan tajuk bentuk. Okay, jadi ini penghargaan dan rujukan. Okey, jadi inilah bawah ni ada, orang nak kenal saya ni, nombor saya boleh kontak. Ni IG, ni IG ada, Telegram, YouTube dan ni TikTok. Okey, jadi ni saya ada butang untuk naik ke atas balik. Nampak? Padu tak? Okey, saya nampak ni website Website. Saya nampak website ni padu dah. Padu, okey. Saudari Auni nak tahu, nak tengok biodata ke tak? Biodata saya nak tengok tak? Boleh, sebab tak kenal maka tak cinta kan? Betul. Jadi nak tengok biodata saya, boleh tekan di atas ni ataupun boleh ke bawah ni. Dia tekan buka, boleh buka. Saya tekan Tekan lah, ada ke? Okey. Keluar dah. Ini biodata saya. Biodata saya, di situ ada gambar saya semasa saya tingkatan 5, handsome gitu. Jadi ini biodata saya, Muhammad Afiq Maimi, Uni dan banyak lagi lah buat kegiliran. Dan ini mentor saya, mentor kepada unit matematik 1, iaitu Dr. Hazram bin Ismail. Okey. Dan ini nampak gambar sama sebab saya masih lagi dalam proses untuk mengedit, nak minta gambar daripada pensyarah. Itu masih lagi dalam proses lah. Di ni Dr. Muhammad Fauzi, dan ni pensyarah GAPD. Dan kalau nak tahu, projek ini sebenarnya kolaborasi antara 2 kursus, 2 subjek, iaitu GAPD dan GKEB. Jadi satu tugasan merangkumi 2 subjek lah. Jadi menarik. begitu konsep dia. Jadi gabungan ini menghasilkan GCAP dan GAPD lah. Dan apa GCAP ni, GCAP G? Okey, lupa saya cakap. GCAP ni adalah generik kemahiran belajar. Jadi kemahiran belajar ni, tajuk yang ada dalam tu adalah berkaitan dengan nota ataupun alat-alat kemahiran belajar, iaitu peta writing dan sebagainya lah. Jadi kalau macam kita nak buat nota, kita guna alat kemahiran belajar lah, iaitu peta writing, peta dakak, peta alih dan banyak lagi lah. Jadi elemen-elemen tu akan ada dalam website ini. Dan juga GAPD ni generik asas pembelajaran digital. Maknanya website ni adalah GAPD lah, lebih kurang macam tu lah. Jadi kolaborasi untuk buat website dengan nota-nota matematik tahun 3 ini mewujudkan tugasan ini. Begitulah lebih kurang. Jadi ini sekolah saya, sekolah mentuan dulu. Biodata saya ni, ini sekolah menengah sains Muhammad Faris Petra di Perkara Cepa Kelantan, sekolah menengah. Dan ini sekarang IPG Kampus Sultan Mizan, Besut Terengganu. Dan ini merupakan family saya. Cantiknya.
Cantik betul. Tu yang ni. Ni. Macam sama. Inilah family saya. Ni kat UM. Ni waktu nikah. Ni waktu tunang abang saya. Begitulah. Dan ini family matematik 1. Nampak? Begitu. Ini bersama Dr. Hazram ketika raya. Jadi di sinilah sedikit sebanyak berkaitan dengan biodata. Dan ni ada butang untuk naik balik. Ya, boleh naik balik. Wow. Okey. Saudara nak tahu pasal apa lagi? Bentuk 3D nak tahu tak? Saya nak tahu simetri. Oh, simetri. Awalnya 3D dulu. Okey. Boleh. Di 3D ni menarik, simetri ni. Ya, tapi 3D menarik sikit. Okey, kita tengok bentuk 3D dulu Okay, kita tekan sini pun boleh tekan, tapi saya nak tekan kat sini home dulu. Kita tekan home. Lepas tu kita tekan kat sini, cantik sini. Ni. Bentuk 3D, cantik tu. Ikon bentuk 3D. Kita buka Okey. Okey, bentuk 3D. Mari kita tengok ke bawah. Dan ini merupakan alat kemahiran belajar, iaitu saya dah explain di situ adalah peta buih. Ini adalah alat kemahiran belajar, itu peta buih. Jadi bentuk 3D ni terbahagi kepada 6. Dari situlah ada 6 buih yang terapung. Dan okey, saudara ini nak tahu bentuk yang mana? Ada 6 tu, pilih satu. Kita tekan. Kita tengok silinder lah. Silinder boleh. Kita tekan silinder Bismillahirrahmanirrahim. Silinder keluar, silinder. Jadi kalau nak back balik boleh tekan sini, back ni okey, tengok balik. Boleh back pula. Okey, silinder kita tekan silinder. Okey, tengok silinder. Kita tengok pertama, kenali silinder. Dia ada 2 permukaan rata dan 1 permukaan melengkung. Jadi maklumat-maklumat ini saya ambil daripada buku teks matematik tahun 3 yang paling latest. Jadi inilah merupakan info-info yang penting berdasarkan silinder. Okey, kita tengok bentangan dia pula. Bila kita bentang bentuk silinder ni akan jadi macam ni. Dia akan ada 2 bulat dan 1 segi 4 tepat. Ni contoh dia. Dan okey, ni merupakan video ni, boleh tengok video Okey. Dengar tak? Tak dengar. Tak dengar? Tak apa, tengok je lah. Ni video analogi tu, biasa tu. Okey, di sini ada analogi silinder. Menarik tak tengok tu? Analogi. Ni sebenarnya 360 kita buat, ada 3 dimensi situ. Dan kalau nak tahu, kita boleh main benda ni, bukan main, maknanya kita boleh gerak-gerakkan sendiri lah. Gerak-gerakkan sendiri melalui apa? Ada butang. Butang. Aduh. Butang triangle zebra. Okey, kita tekan sini boleh, sini boleh tekan. Okey. Tekan dia akan keluar. Wah, GeoGebra. menarik ni. GeoGebra, silinder di sana. Ya, begitu. Jadi kita boleh menggerak-gerakkannya sendiri. Kita tengok tu dia. Jadi kita boleh tengok, oh begini rupanya silinder ni. Ya Allah, macam ni rupanya. Kita boleh tengok bawah pun kita boleh tengok. Bawah, bahagian bawah. Ni bahagian atas. Dia begitu. banyak axis lah, boleh tengok. Banyak axis. Ini bukan silinder. Begitu. Okey, kita balik. Okey. Begitulah analogi silinder. Dan bawah ni contoh objek-objek silinder dalam kehidupan seharian kita. Macam bekas kita guna ni gelas, dan ni Mr. Potato pun ni bentuk silinder juga. Jadi begitulah silinder. Jadi saudari nak tahu apa lagi? Bentuk mana lagi? Last bentuk last. Bentuk last cuba sfera. Sfera, kita tengok sfera pula. Sudah. Sfera warna oranye. Tengok dulu. Kenali sfera. Satu je. Dalam buku tak ada satu je. Satu permukaan melengkung. Sebab dia tak ada bucu, dia tak ada apa. Rata pun tak ada. Jadi satu permukaan melengkung saja. Analogi sfera. Jadi kita tak boleh nak bentang sfera ni sebenarnya. Sfera ni tak ada bentangan sfera. Kalau bentuk lain tak ada bentangan semua. Tapi sfera ni dia tak ada bentangan. Kalau tengok buku teks pun tak ada. Tiada, jadi terus pada analogi lah. Analogi sfera pula. Tekan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh.
Ya. Kita boleh gerak-gerak sendiri. Ya, bulat. Begitu. Ya. Ini GeoGebra sangat memudahkan urusan kita. Kalau kita tak nampak kan, kita boleh buat bentuk dia. Begitu. Oh, bagus ada link dengan GeoGebra ni. Ya, betul. Hari tidur lewat buat benda ni. Betul. Okey. Jadi contoh objek sfera, kita ada bola, globe dan juga buah oren. Begitu. Okey, kita back balik. Okey. Rasa cukup tu untuk 3D. Jadi Sadari nak apa lagi? Nak tengok apa lagi yang menarik nak tengok? KPPB tu apa? KPPB ni dia elemen yang perlu ada. KPPB ni sebenarnya kapasiti pedagogi pelajaran bermakna. Jadi kita tekan Bismillahirrahmanirrahim. Kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Kita tengok sikit. Dia lebih kepada gabungan lah macam tadi. GCAP ni aplikasi alat berfikir iaitu peta buih, peta bulatan macam tadi. Lepas tu kita apa sahaja jadi gini. Jeng apa. Dan ni GAPD dia ada quizzes. Sebenarnya ada quizzes tadi. Nanti kita check balik. Dia ada quizzes sebenarnya. Okey. Tak apa. Okey, ni maaf aku rasa dia lebih kepada penerangan lah berkenaan dengan GCAP dan GAPD. Gabungan tu. Ini persamaan dia. Kita tengok persamaan dia, kedua-dua digabungkan untuk lahirkan bagus jemalah pusatkan murid. Dia macam menerangkan je ni, biasa je ni. Ni untuk markah dalam ni kriteria yang diperlukan untuk dapat markah lebih. Begitu. Dan ni 6C dalam pelajaran. 6C iaitu C pertama critical thinking, creativity, collaboration, communication, citizenship dan character. Dia ada gitu je. Okay. Itu KPPB. Nak tahu apa lagi? Saya buat. Okey, sekejap. Bentuk 3D tadi sebenarnya kita ada game. Bukan game macam quiz lah bawah ni. Ni penerangan pasal GCAP. Dan ni video YouTube. Maknanya boleh. Ni apa ni? Ni masalah teknikal sikit. Okey, ni kita boleh tekan dari sini je. Kita boleh tekan tengok. Boleh tengok video pasal bentuk 3D ni. Dan ada juga ni ialah playground. Boleh main kat sini je. Kita main sekejap. Boleh main kat sini terus. Jawablah satu-satu. Betul. Macam tu je lah. Ni word wall. Pilih objek yang punya bentuk yang sama. Jadi langsung ni. Okey ni. Kenapa silinder ni? Ni tak? Begitu. Itu merupakan quiz. Nanti saya akan buat lagi lah quiz ni. Okey, jadi apa lagi nak menarik nak tengok? Prisma pula. Okey, jom kita tengok Prisma. Prisma. Okey, sebelum tu kita tengok dulu ciri-ciri Prisma ni sebenarnya. Dia ada 5 atau lebih permukaan rata. Ada 2 permukaan bertentangan yang sama bentuk, disebut tapak. Okey, saya nak tanya saudari, agak-agak kenapa 2 permukaan yang sama bentuk? Highlight je kat sini sama bentuk. Kenapa? Tak tahu? Ulang balik soalan. Soalan dia, ciri-ciri dia yang sangat paling utama sebenarnya ialah sama bentuk tu. 2 permukaan bertentangan sama bentuk. Kenapa sama bentuk? Soalan apa ni? Susah soalan saudara. Susah soalan tu. Ya, sebenarnya begini konsep dia. Kita tengok contoh bentuk Okey, konsep prisma ni sebenarnya apabila kita potong bentuk tu, dia akan kekalkan saiz dan dia punya cross section ke? Cross section, yes. Jadi kalau kita kerat tu, dia akan tetap sama dia punya saiz dia. Bukan saiz maknanya. Jadi kalau 2 bentuk tak sama, jadi tak boleh nak jadi prisma lah.
Oh, Dia faham. kena, bila potong tu kena sama, straight sama-sama. Gitu. Contoh dia, okey, ni merupakan, okey kita tengok sikit. Alat kemahiran belajar ialah peta dakap. Peta dakap. Ini sebenarnya peta dakap ni besar sangat. Okey, bermula dengan bentuk. Ni adalah prisma, dan prisma adalah tiga je. Bentuk prisma tiga je dalam matematik tahun 3, iaitu kubus, kuboid dan prisma segitiga. Jadi kalau kita bayangkan, kita potong kuboid ni ibarat roti gardenia. Kita potong-potong dia akan sama saja. Jadi itulah bentuk prisma. Dan ni prisma segitiga. Macam keju tu. Kita potong ni akan jadi sama lah. Gitu. Dan ni bukan prisma. Tadi lah piramid bukan prisma sebab dia tidak memenuhi ciri-ciri ini. Begitulah konsep dia. Saudara. Okey, begitu. Dan ni video YouTube, graf dan sebagainya. Okey. Apa lagi nak tengok? Menarik. Last. Apa lagi nak tengok? Last. Okey. Polygon. Okey, polygon pula. Okey, ni biasalah. Nota-nota. Ni menggunakan peta. Peta titi rasanya. Peta titi. Okey, ni pentagon. Dia segi 5, dia ada 5 bucu, 5 sisi lurus. Dan ni hexagon. Dan okey, dalam matematik tahun 3 dia ada 4 bentuk je lah. Iaitu pentagon sehingga oktagon sampai 8 sisi je. Yang nonagon tu tak ada dalam silibus tahun 3. Begitu. Dan ini kuis macam tu je lah. Okey, saya nak tanya saudara Au ni. Okey, ni dah penghujung ni. Okey, jadi sebagai rumusan lah, apa komen saudara Au ni dan penambahbaikan mungkin untuk kita menarikkan lagi website saya ni. Silakan. Okay, komen yang first, overall saya faham assignment ni dia nak buat assignment yang mengaplikasikan peta-peta tu untuk pembelajaran student, so that student boleh faham dengan lebih baik dia punya overall structure daripada dari apa orang panggil dari sampai overall structure dia lah. Okay. Lepas tu and penggunaan website ni pun sangat menarik sebab dia boleh ada word wall, ada apa tu quizzes, semua tu GeoGebra, so that student faham betul-betul lah. Dia exciting. Lepas tu saya rasa apa yang boleh ditambah baik ialah di setiap page, bukan tak semestinya yang paling bawah, dia nak kena ada butang yang ke atas terus tu. Page-page yang biasa pun boleh juga letak. Setuju. Ada apa lagi? Okay. Nambahkan? Saya rasa overall okay dah. Okay, Alhamdulillah. Rasanya sampai sini saja kolaborasi antara kita. Jadi terima kasih diucapkan lagi kepada saudari Auni Takifah kerana sudi meluangkan masa. Kita harap pembelajaran murid-murid tahun 3 dan seterusnya dapat dipertingkatkan kefahaman mereka dengan adanya teknologi-teknologi sebegini, insya-Allah. Jadi ada kata-kata terakhir saudari ni? Kata-kata terakhir okay. Selamat maju jaya. Alah tu je. Okay. Jadi rasa kalau tak ada apa, insya-Allah kita jumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih.